kami, kalau Perikatan Nasional memperkenalkan bantuan prihatin nasional sehingga RM6,000 setahun. Daripada apa yang dibentangkan kerajaan, Perikatan Nasional yakin sebenarnya dibentangkan dengan angka-angka itu. Daripada situ, Perikatan Nasional yakin bahawa kalau diberikan kedudukan fizikal tersebut, negara mempunyai keupayaan untuk kami, kalau Perikatan Nasional memperkenalkan bantuan prihatin nasional sehingga RM6,000 setahun kepada isi rumah yang memerlukan. We know we can do it. Ini berbeza dengan bantuan yang bersyarat, terhad, seperti skim SARA yang mengekang pilihan rakyat. Bagi duit, SARA, engkau tak boleh yang ini, engkau kena belanja yang ini. Apa hal ni? Kita, Perikatan Nasional, akan beri bantuan dan kita serahkan kepada rakyat apa yang mereka perlukan.